ada seorang sahabat kita, pemandu e-hailing, telah meninggal dunia dekat Mitsui. Aku rasa dia tengah menunggu queue KLIA lah tu. Aku nasihatkan korang yang memandu e-hailing, Grab, menjaga kesihatan lah. Kalau rasa tak larat, penat, balik lah. Tak perlu lah nak paksa diri. Kat rumah ada anak isteri yang tengah tunggu. Kita pergi keluar mencari rezeki. Berpada-pada lah. Secara puratanya, gaji sejam pemandu Grab lebih kurang 20 hingga 25 ringgit. Jadi kalau kita nak kumpul 300 ringgit sehari, kita kena memandu 12 hingga 15 jam untuk dapatkan 300 ringgit gaji sehari. Untuk episod yang ke-96 hari ni, jom kita cuba dapatkan 300 ringgit 12 hingga 15 jam. Mampu tak orang tua di kayu? Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog. Episod yang ke-96. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Hujan lebat di hari Jumaat. Let's go. Gang, tadi aku baru lepas baca dekat Facebook, ada seorang sahabat kita, pemandu e-hailing, telah meninggal dunia dekat Mitsui. Aku rasa dia tengah menunggu queue KLIA lah tu. Seorang brother tu Melayu, didapati dah meninggal dunia lah. Aku rasa dia tidur dalam kereta dalam keadaan aircon on dan tingkap tertutup, dan mungkin dia terhidu gas lah. Itulah, aku nasihatkan korang yang memandu e-hailing, Grab, Bolt dan sebagainya, menjaga kesihatan lah. Kalau rasa tak larat, penat, balik lah. Tak perlu lah nak paksa diri untuk kejar trip yang tak seberapa, tak berbaloi dengan, kalau nak dibandingkan dengan nyawa kita. Dekat rumah ada anak isteri yang tengah tunggu. Kita pergi keluar mencari rezeki. Berpada-pada lah. Tak perlu bersusah payah sampai memudaratkan kesihatan sendiri. Kalau rasa tak larat, tak perlu paksa diri. Balik rehat. Duit boleh cari bila-bila masa. So itu sajalah. Al-Fatihah lah kepada sahabat kita, dan salam takziah kepada ahli keluarga beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jom kita mulakan episod 96 Jeff Grab Vlog pada kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perjalanan kita, kita sembuh kereta kita dengan Fabris Fabric Anti-Bag Premium Italian Rose and Peach ni, supaya bau-bauan segar dan dapat selesakan kita punya penumpang dan diri kita sendiri. Ok, aku akan reset trip A ni untuk kita tahu total perjalanan kita hari ni, dan trip B untuk setiap satu perjalanan kita pada hari ni. Hari ni hari Jumaat. Selepas solat Jumaat, lebih kurang hampir pukul 3 petang. Hujan pun dah berhenti tadi. Masa aku buat opening tadi dah masih lebat lagi hujan. Ok, kita main open game. Kalau ada order yang masuk nanti, aku akan update lagi. Kepada korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe Jeff Karim dan follow Facebook Jeffrey Aizat Shah. See you again later. Dah masuk order yang pertama, RM9.80, Bangsa Puri Kos Rendah Blok E, 1 km, drop off Effin Bank, Taman Midah, 5.9 km. Ok, let's go. Kita ambil dekat sini saja, Blok E. Aku sekarang dekat Blok A, dia dekat Blok E belakang sana. Hantar pergi Taman Midah, M-Bank. Not bad harga, RM9.80 untuk lebih kurang 6 km lebih lah. Total jarak pick up dengan drop off. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, pemudahkanlah urusanku pada hari ini. Berilah keselamatan kepada perjalananku hari ini, dan murahkanlah rezekiku pada hari ini. Juga kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini. Kita bermula di Bandar Tasik Selatan seperti biasa, the home of Jeff Karim. Order pertama kita akan hantar dari Blok E ke Taman Midah Ceras. Lebih kurang hampir 6 ke 7 km lah. Bersih kita dapat hampir RM10 selepas tolak komisen. Jumpa lagi di tempat drop off di Taman Midah nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96.
pada hari ini. Alhamdulillah selesai drop off order yang pertama, episod 96. Total 6.3 km jarak pick up dengan drop off. Bersih kita dapat RM9.80. Alright, kita jumpa pada order yang ke 2 sebentar nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 96. Jangan lupa subscribe. Dia handsome, siapa subscribe. Masuk Grab Express pula ni. Ni aku tak gomar ni, RM13.10 jambut RM70. Ambil kat Bandar Tun Razak, hantar pergi pejabat kesihatan Blok Tanjung. Tak donya aku nak ambil Grab Express ni. Okay, seterusnya RM12 vertical Tower A 2 km, drop off 7 km Avenue K Shopping Mall. RM12 boleh lah. 789 9 km lebih jarak pick up dengan drop off. 9 km lebih jarak pick up dengan drop off, RM12 dia punya cost dia, keuntungannya lah. Okay, jumpa dekat tempat drop off order yang kedua nanti. See you later. Alhamdulillah selesai drop off order yang kedua, episod 96. 9.7 km jarak pick up dengan drop off. Total bersih kita dapat RM12 dekat K Avenue, Jalan Ampang, berhampiran dengan KLCC. Okey, kita tunggu order seterusnya. Order yang ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod 96. See you later. So far kita dah jalan 16.1 km jarak pick up dengan drop off ni. Kita dah collect RM29.50. Alhamdulillah, lebih daripada RM1 km. Harap ia maintain sehingga penghujung video ini. Okay, kita nantikan order yang ketiga sebentar lagi. Kepada yang korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe. Order seterusnya RM14.70. Pick up 1 km, drop off 5 km. 1 KL Condominium Guardhouse, hantar pergi Sunway Velocity Mall. Alhamdulillah, RM14.70. Sangat dekat saja. Tak sampai 5 km jarak pick up dengan drop off. Okay, jom kita pick up. Order seterusnya, order yang ketiga untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 96 dari Jalan Ampang, Kuala Lumpur, berdekatan dengan KLCC. Kita pergi pick up dekat 1 KL Condominium Guardhouse. 1 km daripada sini kita menuju ke Jalan Yap Kuan Seng melalui Jalan Mayang ni. Alright, terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel Jeff Karim, dah follow Facebook page Jeffrey Aizat Shah, dah follow Facebook personal Jeff Karim 2. Terima kasih, korang memang rock. Kita jumpa kat tempat drop off nanti dekat Sunway Velocity Mall. See you later. Inilah pemandangan suasana di Twin Tower KLCC dari Jalan Yap Kuan Seng untuk pick up di 1 KL Condominium. Kita akan melalui di tepi KLCC. Jumpa dekat tempat drop off nanti. See you later. Lagi 200 meter nak sampai. Lagi wangi.
Alhamdulillah selesai drop off order yang ketiga. Total 5.8 km. Dia minta drop off dekat sini tadi. Dia bayar pakai Touch 'n Go e-wallet. Okey, RM18. Passenger bayar RM18. Dia bayar Touch 'n Go e-wallet. Bersih kita dapat RM14.70 untuk 5.8 km. Susah betul nak tekan 5 star ni. Okey, kita jumpa lagi pada order yang keempat sebentar lagi. Hampir 2 jam, sejam lebih kita dah jalan. Kita dah jalan sejauh 21.9 km dalam masa sejam lebih sikit lah. Kita dah dapat RM44.20. So maknanya lebih daripada purata pendapatan pemandu Grab yang biasa. Biasa aku cakap mula-mula tadi kan, antara RM20 hingga RM25 sejam. So sejam setakat ni aku dah dapat RM44.20. So kalau kita teruskan dengan rentak ini, ada kemungkinan lah kita boleh mencapai RM300 yang kita target tu dalam masa yang lebih cepat lah. Kalau RM20 hingga RM25 sejam, kita akan ambil masa 12 hingga 15 jam sehari untuk dapat RM300. Tapi kalau untuk tempoh sejam kita dapat RM44. RM44. Okay, jom kita kira berapa jam diperlukan. Kalau sejam RM44, RM300 bahagi 44, lebih kurang 6.8 jam. 6.8 jam kalau kita nak dapat RM300 hari ni. Jika sejam boleh dapat RM44 macam sejam yang pertama ni. Apapun, kita jumpa pada order yang keempat sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod 96. Jangan lupa subscribe. Dah masuk order yang keempat. RM6 je. Pick up 2 km, pick up 200 meter, drop off 3 km. Tower A Jalan Sangpeng. Boleh lah, RM6 saja. Tapi tak sampai 3 km lah. Okay, let's go. Sunway Vizio Tower. Kita pergi pick up dekat Sunway Vizio Tower. Aku berada di Jalan Pil, NSK Jalan Pil ni. Let's go, kita pergi pick up order yang keempat untuk episod yang ke-96. Tak besar tapi tak jauh lah. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti, dekat Tower A B of Jalan Sangpeng. See you later. Alhamdulillah selesai drop off order yang keempat. Total 3.7 km sahaja. Kita drop off, kita dapat RM6 bersih untuk order yang keempat dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96 pada kali ini. Kita nantikan order yang kelima sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96 dari Sangpeng, Kuala Lumpur. Sangpeng ke apa namanya ni? Skyline Kuala Lumpur, Residency Skyline Kuala Lumpur. Yang kan kereta je ada nama Skyline. Jumpa sebentar nanti. Jangan lupa subscribe. Siapa subscribe dia handsome dan jelita. Sejam setengah kita dah jalan, 25.9 km. Kita dapat RM50.20. Alhamdulillah, sejam setengah RM50.20, 25 km. Ya, lebih kurang RM2 1 km kita dapat setakat ni untuk 4 order. Average 4 booking RM2 1 km. That's why kita dapat bersih RM50.20 lah, termasuk dengan pick up fare dan insentif RM7.70. Oh, RM7.70 semalam punya insentif kot. Okay, kita jumpa order yang kelima sebentar lagi. Okay, order yang kelima RM10.30. Pick up 2 km, drop off 4 km. The Troika. Okay, kita ambil lah ni RM10.30 cash. Okay, bismillahirrahmanirrahim. The Troika ni projek aku masa kerja dekat Metronic dulu, dekat dengan KLCC tu, dekat dengan menara PNB, office PNB ni. Okay, jom. Daripada flat Sampeng sebelah kanan ni, kita pergi pick up order seterusnya di NSK Jalan Pil, tempat tadi tu. Let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Order yang kelima, Jalan Sangpeng. Aku dah reset tadi trip B tadi, so kita boleh tahulah berapa kilometer jarak pick up campur drop off. Alright, see you later dekat tempat drop off order yang kelima di Troika sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96. In the Jeff Grab Vlog episode 96. See you later. Selesai drop off order yang kelima dekat Troika ni, The Troika Kuala Lumpur. Total 6.5 km. Kita reset 6.5 km ni. Jarak pick up campur drop off. Kita drop off bersih, kita dapat RM10.30 cash. Hari ni macam semua cash lah. Macam semua cash hari ni rasanya. Ya kot. Ada satu GrabPay. Daripada 5 job, satu GrabPay, 4 cash. Ok, aku tadi ada onkan streak ni. Tak tahulah, start pukul 5 ni, dah tepat pukul 5 ni. 11% cashback hari ni jika aku drive 3 jam dan berehat beberapa minit lah. Maksimum rehat 19 minit ke maksimum rehat dalam masa 3 jam tu yang dibenarkan. Ok, dah on. Ok, order yang seterusnya RM13.50. Double Tree Hilton 1 km, drop off 5 km, Mitsui Park Lalaport. Ok, 6 km jarak pick up dengan drop off, RM13.50. Let's go, Double Tree Hilton. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hantar dekat Lalaport, Bukit Bintang, penjara Pudu lama tu. Adakah kita perlu memusingkan diri kita? Dua jam 40 minit 2 jam 40 minit lagi kita punya streak. Kita punya streak bukan 3 jam lah, sebab dia ambil kira masa kita rehat juga. Tolak 20 minit 2 jam 40 minit straight, kita akan dapat RM11 cashback. Tidak tahulah berbaloi ke tidak berbaloi. Jangan dalam masa streak ni dia bagi order yang kecil-kecil je kan. Dia nak ikat kita supaya kita drive 3 jam straight. Maksud aku 2 jam 40 minit straight, tapi dia bagi job yang ciput-ciput je. Lepas tu bagi 11% bonus streak tu. Better tak payah ikut streak, kita dapat fare yang lebih tinggi kan, dan tak terikat. Itulah taktik dia. Tapi sajalah aku try benda dah ada tadi. Bila-bila aku boleh disablekan balik benda tu, cancel balik benda tu. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti dekat Mitsui Shopping Park Lalaport, Bukit Bintang City Centre, dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96. See you later. Jangan lupa subscribe. Selesai drop order sebelum ni. Sekejap 6.6 km kita drop off. Okay, Cik Bashira Alia Okay, arrive, pick up. Selesai drop off order yang seterusnya. Tadi aku dapat back to back job tadi daripada Lalaport tu. Okay, 6.9 km sampai KLCC ni. Kita drop off, kita dapat RM17 cash. Bersih kita dapat RM12.80 campur 64 sen untuk order yang seterusnya. Okay, sebenarnya kat KLCC ni pun aku dapat back to back job. Ambil dekat Ampang entrance Suria KLCC, dekat sini je ni. RM18.90 campur dengan bonus. Hantar pergi Tian Hu Temple Malaysia main entrance, Persiaran Endah Seputih. Oh, area Jalan Kelang lama ni. Okey, dah nak sampai ni. Kita jumpa kat tempat drop off nanti lah. Sebelum tu kita spray dulu ni. Dah 2 passenger tak sempat spray sebab dia back to back job Dapatkan dekat ni, dekat produk
Tech product. Okay, dah sampai ni. Arrive Unoch Minich namanya. Ampang entrance sini lah. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96 dekat Seputih. See you later. Selesai drop off order seterusnya ni, tak ingat yang keberapa, dah banyak 6.3 km jarak pick up dengan drop off. Kita drop off bersih RM18 campur 90 sen, RM18.90 sen. Okay, order seterusnya ni pun back to back dekat sini. Dah sampai dah ni. Pick up dekat sini, hantar pergi The Robertson. Okay, hello, come in. Yes. Come in. Okay, jumpa kat tempat drop off. Selesai drop off order yang entah keberapa ni. Total 5.8 km dekat The Robertson ni. 5.8 km bersih kita dapat RM11.30 campur 56 sen. Mr. Jordi dari Spanyol, Spain, the world champion. Suka dia, aku kata the world champion. Gracias Mr. Jordi. Okay, dah berapa jam dah kita drive ni. Kita nak berehat sekejap, aku dah offline. Streak tu masih ada lagi, dalam 40 minit lagi streak tu. Kita akan sambung nanti lah. Kita kena berehat dulu, dah pukul 7. Nanti kita sambung lagi kita punya pencarian. Kejap lagi aku update. Okay, thank you sir. Kita sambung kita punya perjalanan ini. Okay, selama 4 jam lebih sikit kita drive sejauh 58.5 km hari ni. 4 jam lebih kita dah dapat RM118.32 untuk 58 km. Lebih kurang RM2 1 km lah, termasuk insentif. Tapi insentif yang 11% cashback ni masih belum aktif lagi lah. Aku kena completekan lagi beberapa minit ni supaya dia lengkap untuk dapatkan 11% daripada total berapa booking. Setakat ni 4 trip lah. Ni RM55.60. So aku akan dapat 11% daripada streak 5 petang sampai 6 petang ni lah. Tapi dengan syarat kena lengkapkan lah time tu. Belum qualified lagi nampak tu. 11% RM55.60 ni. You are still on your streak, check again after you complete it. Tapi kita kena berehat. Kita akan sambung lagi selepas ini dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96. Jangan lupa subscribe channel Jeff Karim dan follow Facebook page Jeffrey Aizat Shah. See you later. Order seterusnya RM12.70 campur 64 sen. Pick up 1 km, drop off 2 km. Pick up kat Petaling Street, hantar pergi Hilton 2 km RM12.70. Okay, let's go. Ada 39 minit lagi kita punya challenge untuk lengkapkan streaks. Minyak pun dah pergi kelip tu. Lepas kita drop off ni, kita pergi isi minyak. Boleh pergi lagi berapa puluh kilometer lagi. Alright, kita jumpa dekat tempat drop off dekat Hilton KL Central. See you later dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96 dari Robertson, The Robertsons. See you later. Teruknya jam. Itu dia Pudu Raya yang dulu kini menjadi Pudu Central. Selesai drop off order yang entah keberapa. Total 4.0 km jarak pick up dengan drop off. Kita drop off dekat Hilton ni RM12.70 campur 64 sen. Confirm payment
Alright, RM12.70 campur 64 sen. Kita tunggu order yang seterusnya. Order yang keberapa aku pun dah tak tahu dah ni. Mana keluar kiri ke kanan ni. Kiri rasanya. Dia one way. Alright, berapa dah ni? Okey dah 10 booking. Kita jumpa sebentar lagi. Selesai isi minyak dekat Petron Brickfield ni. Dan melakukan apa yang patut lah. Sambil kita membeli ni untuk mengalas perut. Isi minyak RM60. Jom kita mulakan. Okey, seterusnya RM15.40 campur 77 sen. Pick up dekat Temple tadi tu. Jalan Alor 6km jam ni. Tapi 9km je lah. 8 ke 9km je jarak pick up campur drop off. RM15.40 campur 77 sen. 2.77km daripada sini. Okay, jom kita teruskan perjalanan kita. Order yang ke-11 ke ke-12 ni. Okay, aku reset trip B ni dah jalan 1.2km tadi. Daripada Hilton sampai Petron Brickfield ni. Kita pergi pick up order yang seterusnya. Yang ke-11 kot ke yang ke-12, tak pastilah. Dekat area Brickfield, Kuala Lumpur, The Little India. Okay, fuel traffic light 2.6km. 10 minit. km lagi jarak pick up. Ok, sambil tu jom kita makan. Kuat ni. Jom kita makan benda ni lah, alas perut sikit. Chips more. Sementara kita on the way ke tempat pick up order yang ke-11 ke 12, tak ingat lah. Dan jam ni jemput makan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Terima kasih korang yang dah subscribe channel Jeff Karim ni. Mengikuti POV seorang Grab driver sambilan. Kadang-kadang sambilan, kadang-kadang macam full time juga. Time aku rajin aku bawa lah. Time aku malas aku offline. Aku dah sebelum ni lah, masa busy dekat projek dekat Melaka tu, lama juga dah aku tak bawa Grab. Berbulan-bulan. Sampai aku punya Rotex mati, Puspakom pun mati. Lepas tu kena renew balik lah. Sebab kita punya kereta ni bila bawa e-hailing, kita dah didaftarkan sebagai kereta perdagangan kan. Walaupun kereta kita sendiri, tapi tetap kena renew berbagai lah, macam-macam makna ni. PSV lah, PSV tu ialah lesen. Dia mati sama macam birthday kita, macam lesen biasa. Puspakom, insurans, Rotex. Bila Puspakom dah nak mati, tak boleh renew insurans. Tak boleh, tak boleh renew Rotex. Rotex pun tak boleh nak renew online macam kita renew kereta biasa. Nak kena pergi kaunter JPJ pula. Okey lah, bebel pula aku. Kita jumpa dekat tempat drop off nanti. Dekat Temple tadi tu tempat aku drop off dengan pick up order yang sebelum ni tadi, petang tadi. Okay, layan kamera depan pula Okay. Lagi 13 minit aku punya streak tu nak complete lah. Untuk 11% cashback tu. Episod yang ke 95 sebelum ni 10% cashback. Hari ni hari Jumaat, episod 96 11%. Aku saja je lah, tak ada nak buat apa.
wife dengan anak aku pun pergi tengok wayang tu, konsert apa benda Korea punya band tu. Aku bawa Grab lah malam ni, cukupkan streak ni. Alright, kita jumpa kat tempat drop off nanti dalam Grab Vlog episode yang ke 96. Jangan lupa subscribe. You are my friend. Siapa subscribe dia handsome. See you later. Selesai drop off 2 Minah Saleh ni dekat Jalan Alo Bukit Bintang ni. 9.0 km jarak pick up dengan drop off. Seorang dari Latvia, seorang dari USA. Dua-dua belajar dekat Singapura. RM15.40 kita drop off, campur 77 sen. Proceed. Bersih kita dapat RM15.40 campur 77 sen. Okey, ada dapat back to back job ni sebenarnya dekat area Bukit Bintang ni juga. RM7.50 campur 38 sen. Pick up dekat ELC, English Language Company Malaysia, Sdn Bhd, Jalan Bukit Bintang. Drop off ke AR City Mart, Jalan Tun Sambantan, dekat je ni. Okey, aku punya streak yang 11% tu dah complete. Ada pula streak seterusnya 9%. Lagi berapa jam Lagi 2 jam. Tolak waktu rehat tu lah. Tak tahulah aku nak teruskan ke streak 9% ni ataupun tak. Tapi layan je lah, tak ada nak buat apa. Okey, 250 meter lagi nak pick up order seterusnya. Dapatkan Fabris ni. Aku spray setiap kali sebelum pick up penumpang baru, so tak adalah bau passenger yang sebelumnya melekat dekat kita punya tempat seat belakang kan. Harum lah sikit baunya. Tak adalah kepamis tu meninggalkan kepam dekat aku punya kereta kan. Selesa lah penumpang seterusnya. Okey, kita jumpa lah dekat Jalan Tun Sambantan ni. Order yang ke 12 ke 13 ke aku tak ingat lah. Busy lah Jalan Bukit Bintang ni. Dulu masa boleh avoid tu aku memang avoid Jalan Bukit Bintang ni. Area Bukit Bintang ni memang kena avoid, wajib lah. Tapi yang ini sebab streak tadi dah nak lengkap, terpaksa ambil jugalah. Okay, Star Hill Bukit Bintang. Inilah dia kesibukan kota di hujung minggu, hari Jumaat malam. Sangat meriah dengan pelbagai ragam foreigner dan penduduk setempat. Banyakannya foreigner lah sini. Dengan jalan jamnya, tobat tak nak masuk lagi lah kawasan ni. Okay, depan ni lagi 100 meter je nak pick up penumpang seterusnya ni, Waruna. Okay lah, kita jumpa kat tempat drop off nanti. Order yang ini dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96. Kita jumpa lagi di tempat drop off nanti. Nanti hujung video ni kita buat pula ni band ni. Seperti yang aku janjikan, dapat tak RM300 target hari ni. Nantikan di penghujung video Jeff Grab Vlog. See you later. Mana orangnya tak sampai-sampai. Order tapi tak datang. Kita cancel lah. Cancel pun nak kena tunggu lagi berapa minit. Passenger no show. Mana dia? Maksudnya dah dekat tu, dah ada dah tu. Mana dia? Cancel booking, passenger no show. 8.36 pula, nak kena tunggu lagi 2 minit. Tapi dia dah. Okay lah, jumpa kat tempat drop off nanti kalau dia masuk dalam kereta ni. Passenger no show. Okay, kita boleh belah daripada sini, keluar daripada Bukit Bintang yang macam neraka ni.
apa tindakan kita seterusnya. Kita jumpa pada order yang seterusnya sebentar lagi. Order yang ke-12. See you later. Order seterusnya RM13.30 campur 66 sen. Pick up 1 km, drop off 11 km. Tak payahlah. Aku tak nak teruskan lah streak ni. Aku nak set my preferred area. Okay, aku dah set my preferred area. TRX Mall 2 km, drop off dekat 12 km dekat Platinum Arena. Okay lah, kita ambil lah yang ni. Sebab kalau aku tak accept order ni, dia akan cancel aku punya my preferred area tu. 2.1 km daripada sini. Okay, kita pergi TRX. Lepas tu pergi hantar dekat Platinum B, Blok B, Platinum Area, Jalan Kelang Lama, Taman Sri Sentosa. Tempat yang aku dah set my preferred area, Bukit Jalil, OUG Sri Petaling tu. Okay, jom kita pergi pick up. Kilometer 9 minit. Okey lah. Kita masuk Jalan Budu ni. Masuk area Budu ni, belakang Berjaya Times Square ni. Kita jumpa nanti dekat tempat drop off dekat Sri Sentosa, Jalan Kelang Lama, dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-96. See you later. Jangan lupa subscribe Jeff Karim. Ni aku tak boleh ambil lah order ni, aku cancel lah. Tak boleh nak, jalan jam lah masuk sana. Condition time, bye bye. Okay, kita jumpa nanti untuk kita summarizekan berapa pendapatan kita pada hari ni. Aku dah on the way nak balik lah. Malai nak online lagi. Jumpa sebentar lagi. Alright, selama 6 jam kita dah jalan hari ni, sejauh 75.5 km setakat ni, kita telah mengolek sebanyak 11 booking. Kita dah dapat RM151.39 untuk 75.7 km selama 6 jam. Hampirlah 6 jam, 2 minit lagi nak 6 jam. Kita start order pertama tadi pukul 2.48. Sekarang dah pukul 8.46 minit malam. 6 jam lah kita kira. RM136 campur dengan compensation cancellation, campur dengan insentif RM151.39. Berbaloi ke tak berbaloi, lu orang fikirlah sendiri. Sudah hampir 9 malam, 8.46 malam. Kita on the way balik ke Bandar Tasik Selatan, ke sarang kita, the home of Jeff Karim. Terima kasih korang menonton hingga habis episod ni, episod 96. Kita jumpa lagi pada episod yang ke-97 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim, berhati-hati memandu. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. See you later. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. Hai, saya Jeff, bawa ke destinasi menawan. Jom ikut saya, kita explore bandar. Rakam semua dalam vlog saya yang gempak. Oh, Jeff Grab Vlog, yeah! Jeff Grab Vlog, wow! Inilah Jeff Grab Vlog. Jom
ikut serta Jeff Grab Vlog. Vlog! Jeff Grab Vlog, jom kita gerak. KL ni memang best, takkan reject. Dari menara, pandang jauh, Sungai Klang mengalir. Shoo! Jalan-jalan cari makan. Yeah, kita jalan-jalan. Pelbagai rasa puas hati. Oh yeah, puas hati. Inilah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Inilah Kuala Lumpur. Yeah. Terima kasih dan jumpa lagi. Kita dapat separuh saja daripada yang kita target hari ini. Kita target RM300, kita dapat RM151, 39 sen.